Assalamualaikum, selamat pagi everyone. Actually aku pun dah lama tak naik motor ke kerja since last ride aku ke Janda Baik dengan Abang JS dan kawan-kawan hari tu. Because I dropped my bike without even thinking aku nak tahan motor aku dari terjatuh. So aku tahan, motor aku yang tarik tangan aku. So seminggu setengah kot ni, hari ni baru rasa okey. Banyaknya kereta pagi ni, jam sampai sini. So cerita kelakar masa aku pergi ride ke Janda Baik hari tu, aku salahkan kawan aku lah, Saiful. Sebab masa breakfast tu dia ada tanya tau. Lepas tu kita orang tengah sedap makan, dia tanya, Mi, kau pernah jatuh bodoh tak? So aku pun macam tak jawab lah soalan tu kan, because aku tak nak lah jinx. So aku senyap. Dan 10 minit lepas tu, lepas makan tu kita orang nak cari chalet. Member aku ada kawan yang owns a place dekat Janda Baik tu. Dia ajak datang ke chalet dia kan. So kita orang pun pergi cari chalet dia, sesat. Duk salah jalan, U-turn, aku kena reverse, U-turn, reverse. Aku nak U-turn the last time tu, aku malah nak reverse. Jalan tu sempit. So aku dah anticipate lah, ni confirm masuk rumput ni kan. Aku gilik je rumput tu, motor aku terus slide. Aku dalam otak aku terus aku fikir, ni semua salah Apple sebab tanya soalan-soalan macam tu kan. Thankfully after motor aku jatuh tu, aku dalam otak aku risau kan. Aku macam alamak, salah lah bearing aku. Alhamdulillah tak ada apa-apa, nasib baik ada crash bar. Alhamdulillah, aku bersyukur sangat lah. Getting back to point last video aku tu, ada a few comments and feedback from kawan-kawan aku lah. Diorang cakap boring lah bro. Diorang kata boring sebab aku tak banyak cakap. And to be honest, aku pun tak tahu nak cakap apa lah since aku ada mic ni kan. Because dalam otak aku, my first intention is to actually document my journey dengan motosikal aku ni lah. Because ni motosikal pertama aku. Aku tak pernah ada motor pun, dan aku tak bawa motor pun selama hari ni. Asyik naik kereta je. Adalah aku naik kapcai, naik skuter pergi 7E beli air. This is my first bike. Tak tahulah macam mana aku boleh teringin nak jadi mak motor. Feeling tu sampai sebab aku diracun secara tak sengaja lah kot. Aku pergi open house member aku tahun lepas. So after aku drive motor dia tu terngiang-ngiang kat dalam minda aku, yang sebenarnya best juga ada motor. So aku pun tengoklah video kat YouTube. Habis semua video kat YouTube aku tengok pasal motor ni. After first aku tengok video ZX ni, aku terus jatuh cinta dengan bunyi dia lah. Terngiang-ngiang kat otak aku daripada bulan 5 ke bulan 6 raya tahun lepas, sampailah Disember tahun lepas, bila aku pun dah trigger nak beli motor ni lah. So itulah cerita dia, macam mana aku ada motor ni. Dan aku pula challenge diri aku, for 2025 ni I want to do something different lah. So aku pilih untuk merekod journey aku ni, and hopefully I can do it lah. Rindu je naik motor pergi kerja. Masa aku baru dapat motor ni, aku rasa for 2 months straight aku naik motor pergi kerja. Memang best gila feeling. Hari tu Akmal ada remove DB killer silencer exhaust aku ni. Aku sekarang ni tengah pakai iStand Modify. I think brand ni daripada Indonesia. So
exhaust note aku sekarang ni exhaust note after tanggal DB gila tu lah. Hopefully the mic can pick it up, and hopefully bunyi dia ni memuaskan lah untuk sementara waktu. Layan jap. Hai, rindu lah bang. Memuaskan, memuaskan. Yap, aku pun dah sampai office dah ni. Rindunya bang naik motor ke office. And every time aku naik motor nak ke office ni, aku rasa macam adventure. Tukar-tukar route, survey route baru. So yeah, I nak sampai office. And if you guys have any suggestion to improve my videos and soon in the future, let me know. Yeah, tengoklah. I think video 4 part tu, ride with Abang GS dan kawan-kawan tu, aku kuburkan lah kot. If aku rajin, aku akan edit. And actually aku dah tengok sikit-sikit lah footage tu kan. Cumanya banyak benda tak kena. Sound kuat sangat, sound ada, kejap sound tak ada. So yeah guys, aku pun dah nak sampai office. I guess I try to make more videos like this, InsyaAllah. And I hope you guys have a good day. Thank you for watching. Ciao.